welcome back to my YouTube channel. So hari ni korang akan join saya dengan rakan-rakan saya nak pergi trip Terengganu. Pergi TVS. Pukul berapa sekarang? 10.30 ya. Okay, kita nak pergi TVS. First time pergi trip naik bas. Dia dah tingkat dah tingkat. Terengganu ada tingkat. Sekarang dia kerja kat UPN. Daripada Kelantan juga. Kelantan. You Terengganu kan? Oh, di Kelantan. Perjumpaan selepas beberapa tahun. Selalu turun ni eskalator dekat airport. Macam slow sikit lah. Saya jarang naik bas, so saya tak tahu sangat. This is our first time naik bas, bawa makanan. Enough. Hi guys, so we have arrived in Kuala Terengganu at 5:30 something. Kuala Terengganu at 5:30. Dan kita orang nak pergi masjid. Wih, sumpah. Alhamdulillah, para jemaah subuh, kuliah subuh dekat masjid. Berjalan supaya trip ni akan diberkati dan dirahmati, InsyaAllah. Okay guys, saya dah siap. Kawan-kawan saya tu belum siap. Semua orang tak siap lagi. Saya je dah siap. Saya nak tidur. Daput tu dia tak solat pun tak siap-siap lagi. Semua orang dah siap. Asal tu mengantuk tu. Mesti dia mengantuk. Put masa dah Alia Fahana. Terima kasih Hastina sebab beli menggunakan My Kasih. Saya tak guna My Kasih, guna My Kawan. Kasih tak ada eh. Kasih not allowed eh. Kita guna My Kasih. Kawan. Kita lah tengah tunggu kereta sewa dekat depan masjid. Bek Lisa belah sana kot. Wah. So ini barang kita orang 6 orang. Okey lah. Naik Beza, belilah Beza guys. Di kelas mengaji kot. Memang sunyi lah kalau KL jam. Okay, kita siapa makan 2 nasi. Ha? Kau? Saya makan 2 nasi. Gabung bunga. Tak apa, sekejap lagi kan kita nak all out berjalan. Kita ada suku leko, nasi dagang. Tapi nasi dagang dengan ayam sebab semua tak nak ikan. Okay. Semua orang ni asal dia nak lakukan. Padawan tu yang minta. Kedengan dia. Ish, teruk tu. Lepas layu kita masuk tali. Yo, hebat sio, U-turn. Yo.
macam dekat overseas yo. Macam kat Sabah. Sekarang kita dah sampai dekat Pine Hill Garden. Macam vibe-vibe dekat Sabah. So, tapi dia jauh sikit lah daripada Kuala Terengganu, dalam 40 minit. Tapi kalau korang naik kereta dengan kawan-kawan tercinta, berborak, bercerita tentang zaman persekolahan, dia tak rasa pula 40 minit tu. Mungkin bukan sebab saya yang drive. Put yang drive kali ni. I love. Kalau saya? Ada dua pula. Ada dua pula. Sekarang saya lagi dua orang. Ini driver kita. Kita DJ ni co-pilot. Saya passenger princess. Love. Love that. Wih, cantik. Macam dekat Sabah. Dekat dalam aku. Tu aku nak. Feeling sikit. Rang de temu hai gerua. Cantik gila weh. Tu bunyi apa weh? Mana starting dia? Weh, siapa ambil gambar map dia? Tak apalah, jalan je lah. Depan tadi. Oh, ada dinosaur tau lepas ni guys. Korang jangan takut, okey? Kambing doh. Panggil Put Jap. Nya. Saya kat sini. Let me show you the way. Banyaknya anjing. How are you? They must not be very smart. Wah, cantiknya. Kat sini alam. Lawa doh. Siapalah yang game ni? Dah malu orang pandai. Aku main. Ramai orang? Orangnya? 2 orang je. Termasuk 2 orang. Termasuk saya. Sekarang kira satu. Noted. Cantik. Alah, lagi cantik. Nak efek. Tu kan aku lagi. Hello guys. So sekarang kita nak ayam. Tengok ayam, tengok ayam. Jom. Mak ayam ah. Hi everyone. So sekarang kita orang dah sudah pergi Pine Hill Garden. So kita orang sekarang dekat NACC Batik Pavilion sebab kita nak pergi buat batik. Gitu. Tak batik tak ganu, tak batik tak kawan. Mati tahan. Hidup batik lah. So kita orang nak buat batik sekejap lagi, okay? Stay tuned guys. Batik sekarang. Tahu? Itu lawa. Macam mana? Kita ambil punya. Kami punya so 3 ni. Dulu saya bukakan dulu. Tiga ni. Okay. Okay guys, so sekarang kita dah buat. So ini permainan pertama dah siap dulu sampai keluar dekat ni. Ni yang pertama. Wow. Dia ambil masa. Dia ambil masa. Ni yang kedua. Astagfirullahalazim. Ni cantik ni. Wah.
Kau nampak? Kau cuba kau cari mana satu ikan. Nampak yang kasar. Mata mana? Cantik kan? Mana ikan? Korang buat kat bawah. Ni pun ekor dia juga ke? Aduh, sibuk je. Adakah anda berpuas hati? Puas hati. Cantik. Warna ceria. Mana korang ah? Ya. Dia warna korang dah. Kita orang sebenarnya. Ada. Yang ni. Weh, lawa gila doh. Lawa siul. Lawa gila doh. Yang ni dah. Tak ada. Awak sudah masuk ke cerita kan sebab tak dapat stiker. Ya. Kenapa nak ni? Nak stiker. Rasa habis lah. Tengok. Sebenarnya kita nak jana ni. Jauh tak? Tak. Dari sini ya? 15 minit atau 18 minit. Nadia. Datuk hari ni ambil air orang. Siang. Hello guys, so sekarang kita orang nak pergi kampung budaya Terengganu. Tak tahu lah sebab saya tak pernah pergi. Nisa pernah pergi? Pernah pergi? Nisa pernah pergi. Oh, di sana pernah pergi? So, rombongan polis yang kita orang nak pergilah nak tengok apa yang ada kan kat situ kan. Kalau best, kita orang review 10/10. Kalau tak, kalau kita orang macam tak review tu korang faham-faham je lah kan. Yang pahit tu kita orang review 2 je. Sebab membazir sikit tu. Sepatutnya kita tak payah masuk yang bunyi-bunyi tu Sebab kita tahu bagi kita ingat kan dalam tu macam ada. Tempat ambil gambar je kan. Tu lah tu. Tak apa guys, barulah kita pergi ke... Pergi mana? Kampung Budaya Terengganu. Kan? Yeah. Suka. Suka sejarah. Sejarah A+. Ni lah mukanya. Ni mati kau. Oh, begitu guys. Cinematic guys. Kampung Budaya Terengganu. Nak tengok rumah tutup pula. Rumah-rumah klasik kat sini. So, saya macam excited. So, saya first time. Tu. Ini rumah Sabar. What is this? This is not rumah like this is perahu besar yang diberi nama Sabar. Ya. Ini belakang ni ke? Yang ini. Ni perahu dia. Ni Sabar ni adalah ini kan. Dengan ni. Yang ni. Yang ni pun betul Sabar. Oh, ada dua. Ni macam zaman dulu sikit. Wah, begitu guys. Ini perahu bukan kapal tu. Ha? Jalan mati. Oh, betul apa? Mana? Oh, tak. Dia macam kau tegangkan sikit turun kau ni. Photograph. Photograph. Has tengah buat apa? Tengok loket sendiri. Love yourself. Terengganu day 1. Biar aku kacau kembang. Apa? Cepat Syafia. Buat apa? Cakap apa? Aduh. Ini dah tengah sibuk. Cikik. Cikik. Kena bayar sikit. Okay guys, sekarang
Kita orang dah habis pergi kampung budaya tu. Tapi tadi macam nak hujan. Waktu kita macam excited nak ambil gambar, macam nak hujan. So macam bila dah tak excited nak ambil gambar dah dah panas. So macam dia macam okey lah. Tapi sebab datang waktu tak ada apa-apa kan. Sebab hari Isnin. So saya rate dalam 6/10. Sebab rumah-rumah dia macam cantik je. Macam estetik je nak ambil gambar. Tapi macam kamera kita orang tiba-tiba lah nak habis bateri. Macam tu lah. So korang rate berapa? 7. Saya rate 6 lah. Yang penting kita dapat ambil gambar dengan gamelan. Okay? Okay guys, sekarang kita dah sampai dekat Masjid Crystal sebab nak pergi solat asar Zuhur. So ni tak pernah datang Masjid Crystal. Apa perasaan awak? Sangat-sangat gembira ya. Sebab kita kalau berjalan kita kena ingat Allah juga. So kita singgah masjid supaya kita punya trip ni diberkati. Betul, dan berjalan dengan lancar. Okay guys. Ni bukan kasi mesti buat panas ni. Masjid Crystal. Tengok kawan-kawan saya solat. So Masjid Crystal ni cantik. Tapi tak tahulah, saya rasa dia kurang kipas. So saya lebih suka masjid yang banyak kipas. Dia tak ada aircon tak apa tahu asal macam banyak kipas. Jangan kacau saya. Tolong. Ini just pendapat saya je. Mungkin jelah ada je aircon. Tapi sebab waktu ni belum solat jemaah. So maybe sebab dia nak buka. Okay guys, saya nak siap basic style. Sebab ini je yang macam senang perempuan nak solat kan, kejar masa. So saya pakailah macam ni selalunya. Dia boleh lari di dalam masjid. So diorang pergi kat cermin. Saya tak ni, saya guna camera phone je lah. Sebab saya punya tudung punya style memang senang je. Kejadian dia kalau macam nak labu sikit macam ni, saya usually saya akan ikat dengan yang saya letak kat belakang tadi. Selalunya yang ni bawa keluar. Macam tu bawa keluar kan. Lepas tu sikit-sikit macam tu lah guys. Macam tu lah. So sesuai untuk siapa-siapa yang berkacamata. Kemas-kemas kan macam tu. Oh by the way, saya nak tunjuk. Saya pakai yang ini. Saya pakai yang ini dengan yang ini. Kakak saya battle tau dekat live. Orang tu jual 55 je. Sebelum ni saya dah pernah kena scam. Saya macam sedih. So kakak saya battlekan untuk saya dapat pinky ring. Tengah siap solat. Hasina tengah solat. Kembar tengah pakai tudung. Siap-siap semua. Saya je dah siap sebab saya malas nak make up. Malas nak make up. So itu sajalah guys. Kita orang lepas ni akan gerak ke Setiu and makan. Itu je lah. Bye bye, stay tune. Tu Alisa, dia baru sudah siap. Sekarang nak pergi Setiu. Kelakar weh. Aku Gegar pula. Wow guys, inilah sunset di Terengganu. tu kampung mangkuk. Aku makan slipper pula. Tak berkencing. Okay guys, lagi pantai diorang ni kan. Kita orang Korang mesti pelik weh tengok kita buat apa ni. Aduh, pakai slipper cherry pula. kasih. Tika guys. Tika sebab ini lah. Jom Alisa gerak dulu. Lambat lah. Jom kita gerak. Tinggalkan. Datang, dia dah datang. Macam duduk atas tika aku
Siapa yang tahu, siapa yang mahu, kau di sana, aku di sebelah. Okay guys, sekarang kita makan malam. Semua orang minum air sejuk. Ini air panas. Ortu. Ya, aku kena air kosong. Yang kali kedua je pun dia bawa member. So? Siap bertukar-tukar telur, dia potongkan telur. Oh, sweet ah. Lalas. Sweet ah. Orang. Ni restoran kita nak makan. Okey lah, makan dekat sini. Yeay. Soto salad kepang sedap. Recommended ah. Recommended. Ada murah, sedap. Tapi Harga air murah. ais kosong ah. Pack hingga 6 pack RM99 kan? Ais one free. Morning everyone. So hari ni kita nak pergi Pulau Redang. So kawan-kawan saya semua dah siap. Saya bangun pukul hello, bukan saya, Alisa. Okay, Alisa very last. Aku malas nak mandi. Kita orang siap, bukannya lama macam khas tu kan tukar-tukar tudung. Okay guys, tak payah makan tom yum pagi-pagi lah. Apa siap? Apa? Kita orang dah excited. Masalahnya semua orang pakai warna hitam. Dah kenapa? Panas. Ready? Oh, so korang sebenarnya nak kick aku dari group ah. Yang mana pun. Macam mainnya topi kau. Topi boyfriend. Penjaga pintu yang cantik. Kau ada. Masalahnya guys, saya punya mata ni boleh pula le sakit kat sini ah. Macam enough. Tak payah sakit sekarang ah. Okey. Okey, datang lagi. Bye. Itulah kawan-kawan saya yang busuk tu. Okey guys, ini perjalanan kami menuju Pulau Redang. Tapi nak pergi breakfast dulu sebab lapar. Ini kedai makan je. Warung Batu Traveller Cafe. Gitu. Korang pergi Justice for Zara Khairi. Goreng fair. Si kau ni nak buka apa ni? Ada kosongnya. Sikitnya bihun seh. Kau cakap yang satu bihun seh. Lagi satu. Saya makan bihun goreng. So saya cerinda bihun goreng mak saya lah tiba. Makan bersama 5 budak hitam. Apa rakam ni? Review. Fighter si belakang. Hai guys, so sekarang kita orang dah sampai kat situ. Apa perasaan korang? We're excited. Sangat excited. Sekarang kita di Untung habis lagi. Hai.
Lunch at the beach. Tiba. Kan, rasa kan? Wow, rasa apa? Rasa masak. Masak. Redam bro. Semua redam bro. Dengan sub. Nanti kita repost. Ni akaun kita lah. Okay guys, subscriber saya Buat vlog ke? Buat vlog ke? Konten motor. Hey guys, so sekarang dah habis maghrib. Kita nak ikut makan di Pulau Redang. Tadi kita balik, lepas tu kita macam penat. So kita orang tak keluar. Kita beristirahat je kat rumah. Asal semua orang warna macam ni hari ni. Tapi yang kembar tak sama tu. Dah sampai dekat tempat nak dinner. Tak sudah lagi dia punya betul tu. Tak kisah. Atas pun boleh, atas pun. Sengaja dah. Wah, cantik lah. Vibes tu. Vibes gila kan. Makan-makan. Semua orang ni makan mahal dan minum mahal sebab selalunya minum air kosong je. Semua orang minum air mahal hari ni. Oh, review. RM3.70 je. Serius tau? Aku tak baca Aku tengok. Yang fresh Orang tengah lapar. Morning everyone. So sekarang kita last day, kita nak check out, nak balik ke tempat asal lah. Sebab semua orang kena back to reality lagi-lagi. Haslina. Apa dia ada FYP? Itulah orang yang ada FYP. Dia dah tak sabar tu nak masuk lab esok. Nak benar gitu. Bukan ni lah. Ini balik ni Aida drive. Yes. So YouTuber saya yang baru guys. So korang jangan lupa support, subscribe, like, follow semua lah. Memang mesti dengan Aida je kan. Member tengah bercakap. Dia tanya nama asal. Tak payahlah. Alamak. Tak pula usah. Ni ramai lah. Ada banyak gila. Breakfast by the beach. Oh, muka-muka ngantuk. Sedap Kau tahu Syafia ajak Syafwi sebab aku ambil undi-undi. Biar ambil ni dekat pasar malam. Pasar malam Bukit Kembang. Wow, fokus. Pagi dah nasi minyak. Biarlah. Baik kita nasi lemak. This is nasi lemak. Korang makan nasi lemak? Yelah. Weh, nasi lemak ni setiap hari boleh makan kat Melaka. Nasi minyak pun kahwin boleh. Macam mana? Siapa kahwin hari-hari? Siapa kahwin? Murah gila. Tengok panas 60 sen. Apa kata-kata anda? Saya suka. Awak suka? Ya, kita yang student ni memang suka. Duduklah kan. Jangan duduk KL guys. Pindah ke Terengganu. Betul. Banyak gila kuih yang nyam. Itu murah duduk. Fighter. Kita orang dah lambat sebenarnya. So, fighter bus. Lalu dekat airport kena masuk awal. Ha? Hello? Mana ada? Tengok muka-muka fighter bus. Tak payah semua orang cakap nak berak. Kosong weh. Ni trip Aida's adventure trip. Gitu. Hai guys, so sekarang kita dah kat Kemaman, tengah
toilet jap. So tak tahulah. Baru bangun tidur. Sampai Selangor. Nanti ala itu. Ada Selangor pukul berapa? Pukul 6.47. Kita gerak ke 10. 6.47. Oh, saya lapar. Saya dah macam tiba. Setelah we have arrived. Ha? Korang tinggalkan aku, tak baik tu. Diorang tinggalkan saya guys. Saya ni dah takut naik eskalator. Betul. Misalnya bantal kereta. Saya takkanlah nak pergi bantal kepala tu semata nak pergi Terengganu. Saya jarang naik bas, saya naik flight. Dah lepas selama 8 jam, akhirnya kami sampai ke rumah. Wish. Baru Sharifah Alisa. Kak, salesman tak boleh masuk kak? Oh, ya. Wow. Saya tak tahu sebab saya ikut tadi. Saya dalam kereta je. Saya drive. Ya. Bye. So, itulah guys pengakhiran trip kita orang. So, jumpa di next trip yang saya tak tahu bila. Oh, itu je lah guys. Sekian daripada saya. Terima kasih kerana telah menonton. Jangan lupa subscribe, follow, like, semua benda. Bye.